Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 18 Ogos 18 Ogos dan aku baru tiba di Tanjung Vista Village. Tanjung Vista Hotel. Okay, aku sampai sini tadi pukul berapa tak ingat lah. Pukul 4 pukul 4 aku sampai sini tadi. Ini kurma apa nama dia aku tak ingat nama dia. Kurma warna kuning ni banyak terdapat dijual di tepi-tepi jalan di Pantai Timur Kelantan, Terengganu, dan aku singgah beli sebab aku teringat aku makan ni dekat Madinah hari itu. Okay guys, ini dia view pemandangan hotel yang aku menginap pada petang ini untuk membuat kerja sehingga 21 bulan. Okey. 21 Ogos Dulu pemandangan ni memang tak ada guys dulu. Last aku datang projek ni baru nak tengah buat semua ni. Ni rumah ni semua. So kat belakang ni memang tak ada apa-apa. Jalan tu baru siap dan jalan tu belum lagi digunakan. Kosong. Kita orang masa tu petang-petang boleh jalan kaki lagi kat situ. So sekarang dah sibuk kat belakang sana sebab jambatan buka tu pun, jambatan angkat tu pun dah siap. So inilah dia pemandangan Kuala Terengganu. Okay guys, kita lihat nanti di Terengganu ni apa vlog yang aku boleh buat. Mungkin aku akan survey Pasar Payang sebab Pasar Payang mungkin ada perubahan lah. Setelah sekian lama aku tak pergi ke sana, mungkin ada perubahan. Pasar Hadijah tadi aku tak sempat nak pergi. Cuma dekat Kelantan aku pergi Pasar Macang, Pasar Pasir Putih. Jadi Pasar Hadijah tak sempat. So keluar daripada hotel tadi, Holiday Villa, terus kita orang bertolak ke Kuala Terengganu. Okay guys, see you. Kalau ada video lagi, kita jumpa lagi. Peace. Kuih goreng sedap di Kuala Terengganu. Kedai depan Hotel Mingstar memang sedap gila. Kuih goreng mamak. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah lama tak datang Kuala Terengganu guys. Dah lama aku tak jumpa ni member aku ni, Iskandar ni. So pagi ni aku nak jumpa dia Okay, ni dia member aku, Is. Sudah sekian lama tak berjumpa Oh, terbaik lah berapa tahun dah? 10 tahun dah dia. Kau seorang ni? Oh, lepak sini lah. Mana ni? Kita tak ada cerita menarik tentang kita. Alah, apa yang menarik cerita ya, Is? Tak ada apa lah. Macam dah tua lah pula. Aku tengok kau pula macam muda Ya, tak ada lah macam ni je aku. Balik dari Mekah, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel, Yusrizal Yusof. Okay guys, aku kini berada di Kuala Terengganu Sebenarnya dah sekian lama aku tak sampai di Kuala Terengganu ni. Dah berapa tahun Last aku pergi jambatan angkat tengah buat baru tengah nak buat. Sekarang jambatan angkat dah siap dan belakang hotel tempat aku menginap pun dah ada satu mall masa aku sampai dulu, masa last aku sampai dulu kat sini, mall tu pun tak ada lagi. KTCC Mall tu tak ada lagi Kuala Terengganu guys. Ok
Okey, ini adalah Wisma Persekutuan pejabat kerajaan di Kuala Terengganu guys yang ni. Okey guys, di depan kita ni ialah Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu, dan aku mungkin akan nak pergi tengok sekejap lah masjid ni nak buat review sikit dekat masjid ni di Kuala Terengganu. Ini adalah Central Hotel guys, di sebelah ni. Aku pernah menginap di Central Hotel ni. Di Terengganu ni ada beberapa hotel yang aku pernah menginap lah. Satu daripadanya adalah Central Hotel di sebelah ni, dan satu lagi dekat Paya Bunga tu, apa nama hotel aku tak ingat lah. Dekat dengan masjid ni, kat belah sana tu. Ok guys, aku dapat satu parking kosong kat sini. Cuma aku tak sure sebab dia tulis reserve. Sekejap aku tengok. Ok, kat sini ada papan tanda reserve So macam mana yang mana satu reserve? Petak ini ke atau petak yang ni tu agak mengelirukan. Ataupun sepanjang-panjang ni semua adalah reserve untuk masjid. So reserve masjid ni adakah kena bayar? Oh, ada tiang parking kat situ So apa-apa hal biar aku bayar lah parking takut nanti apa-apa hal kan kena saman pula. Ok guys, tadi masa aku tengah isi minyak lah tadi di Shell yang berdekatan dengan hospital tu, jalan apa aku tak tahu. Ada orang Shell, orang pekerja Shell tu lah. Dia tanya aku, polis tak? Polis? Abang polis lah? Aku sambil tergelak, aku cakap bukan. Jadi aku tak heran lah sebab sebenarnya mana-mana aku pergi benda ni memang biasa berlaku kat aku. Orang mesti cakap aku polis. Kalau tak polis, orang akan cakap aku tentera ataupun askar. Itu memang biasa, selalu berlaku kat aku lah. Aku tak tahu daripada mana dia orang tengok aku punya susuk tubuh ni macam polis ke macam askar. Aku tak tahulah macam mana dia orang tengok kan. Tapi kalau macam ni kalau misal kata kalau aku dapat kerja di jabatan polis mungkin aku tak ditugaskan ke bahagian jenayah berat ataupun CID lah. Sebab aku ni mudah dikesan orang mudah detect aku, dia ni polis ni kan. Yalah, walaupun aku bukan polis, tapi orang tetap cakap aku polis ataupun tentera. Celah mana dia tengok aku pun tak tahu lah kan. Itu biasa berlaku mana-mana aku pergi Keluang, Johor, zon selatan, aku pergi zon utara, aku pergi Kelantan, semua orang cakap, tanya aku polis ke? Tentera pun ada juga, tapi yang selalunya orang akan cakap aku polis lah. Dia tengok aku, dia akan kata polis. Ok guys, kita dah berada di Masjid Negeri Terengganu ni. Di luar ni, masjid warna putih ni, cantik masjid ni So kita pergi tengok-tengok jap kat dalam apa yang ada Ok guys, sebelum tu aku nak ambil gambar masjid ni dulu Gambar masjid ni. Cantik masjid ni guys berwarna putih. Masjid Abidin Kuala Terengganu. Ni masjid negeri dia lah Ni masjid negeri dia. Kita ambil gambar dulu. Ok guys, sebelum aku nak masuk ke dalam aku nak ambil dulu keadaan sekitar masjid ni dari luar Kita ambil gambar dulu guys. Ok guys, selesai kita mengambil gambar dan jom kita pergi tengok Masjid Abidin Kuala Terengganu. Dewan solat laki-laki, tempat wuduk lelaki, Dewan solat wanita, Ta'awun Center, Pejabat Pentadbiran dan Pengurusan Masjid Abidin guys dekat sini. Ni ruangan pejabat dia Oh, tempat berwuduk pun kat situ Ok, zon ni zon tidak berkasut guys Sini kena buka kasut.
Oh bukan, oh tempat wuduk guys, betul. Ini tempat wuduk Sebenarnya dah banyak kali aku buat kerja di Kuala Terengganu ni, tapi aku tak berkesempatan untuk melihat masjid ni. Ini tandas dia dekat sini guys. Masjid yang cantik dan indah di Kuala Terengganu ni. Okay guys, sebelum nak masuk tu kita better cuci kaki dululah. Okay guys, sebelum nak masuk tu kita better ambil wuduk dulu lah Okay guys, jom kita pergi tengok persekitaran masjid ni. Okay, ni pejabat dia office dekat atas ni, naik tangga tu. Pejabat pengurusan pentadbiran masjid. Ni semua zon tidak berkasut guys Ni pejabat dia Okay, sekian lama buat kerja di Kuala Terengganu tapi masjid ni tak berpeluang, tak berkesempatan tapi kali ini aku berkesempatan, alhamdulillah. Ni ruangan dalam dia guys Sekejap lagi kita masuk. Kita tengok ruangan luar dulu apa yang ada. Oh okey, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Masjid Besar Kuala Terengganu, Masjid Abidin didaftarkan sebagai warisan guys Masjid ini sebagai warisan. Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Okey. Oleh Profesor Emeritus Datin Paduka Zuraina Majid, Pesuruhjaya Warisan. Telah diwartakan Akta Warisan Kebangsaan ini adalah masjid warisan ni guys Bermakna masjid ni pasti telah berusia ratusan tahun lah. Ini kalau nak QR untuk derma, boleh derma Ini pintu depan ke? Nak kata pintu depan, tapi gate ni kat tepi jalan ditutup aku rasa sana lah tadi pintu depan dia Tapi dari sini kita boleh masuk juga. Di sini kita ada apa Al-Quran. Oh okey, ini Al-Quran daripada India, ini daripada Filipin, ini daripada Vietnam, Cambodia, Spain, Korea. Ini boleh jadi Al-Quran yang diwakafkan lah di masjid ni. Okay, jom kita tengok bahagian dalam guys, bagaimana keindahan masjid tersebut. Okay guys, macam biasalah kita dah masuk masjid ni. Untuk menghormati masjid, biasanya kita akan melakukan solat tahiyatul masjid. Okay guys, kita solat 2 rakaat dulu sebelum kita membuat shooting di sini Okay guys, selesai tahiyatul masjid. Okay, di sini ada locker, terdapat locker di sini. Ada rehal untuk bacaan Al-Quran. Okay, kalau kau perhatikan di atas ni ada macam bulat-bulat ni. Ini adalah ruangan untuk kubah Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kubah guys dekat ruangan ni. Ada 9 kubah. So beginilah rupa keadaan dalaman Masjid Abidin di Kuala Terengganu. Memang cantik guys Di ruangan kubah ni ada tulisan ayat-ayat Quran di tengah-tengah ni. Ini adalah mozaik yang lama
Masjid berbunga ni. Kat depan ni macam ada ruang ceramah untuk jemputan kot. Jemputan ceramah. Kat depan ni lah dia orang akan duduk. Masjid dia memanjang guys ke hadapan So ruangan sini ruangan apa kita tengok jap. Okey, sini pun ada. Okey, ini kelihatannya seperti lama dia punya pintu-pintu ni. Pintu lama. Oh, dekat sini dia punya mimbar dia. Kat sini guys Aku tadi tercari-cari juga dekat belah sana kan, sebab kat situ ada tempat ceramah. Oh, bilik-bilik RTM pun ada. Oh, terbaik. Maknanya memang ada buat liputan media dekat sini guys Pintu dia ukiran berbentuk lama Seperti inilah ruangan dalam Masjid Abidin guys. Kapek-kapek ni kelihatan macam dah rosak guys Okey, ini adalah ruangan untuk muslimah yang bertirai ni. Dekat sini pun ada untuk macam kuliah punya tempat Di sini rupanya. Okey, aku rasa imam dia dekat sini lah bukan dekat sana Dekat sana mungkin ruangan lama lah, tempat lama dan pada asalnya mungkin ruangan untuk imam di hujung sana. Jom kita tengok. Okey guys, tiang-tiang dia semua seni banner lama guys Cantik guys masjid ni. Seni banner lama. Jadi tak heran lah dia dimasukkan ke dalam warisan oleh Kementerian Pelancongan dan Budaya. Ini adalah seni banner lama kalau dapat lihat kat sini, tiang-tiang dia semua besar-besar guys Okey, ini tempat apa tempat apa ni? Aku kalau boleh tak nak sentuh apa-apa lah sebab nanti kan jadi hal pula. So aku shoot sajalah. Ini mimbar dan ini adalah mihrab. Dan aku sure sekarang ni ruangan imam di situ guys bukan di sini. Tapi dekat situ pun ada macam plug jugalah. Seni banner dia seni banner lama guys kalau korang boleh tengok ruangan yang kat depan ni seni banner lama Inilah ruangan imam guys ruangan imam, tempat aku berdiri kat sini. So ini adalah mihrab untuk imam sepatutnya di sini dah. Masjid Abidin, Kuala Terengganu. Okay guys, ada muslimah ke kat belakang tu? Kalau tak ada aku cuba nak pergi dekat pintu sana pintu besar tu. Sini banner yang hebat masjid ni. Okey, oh dekat sini ada kuburan ruangan kuburan di sini.
sebelah masjid ni ada kubur kubur lama. Kubur siapa aku tak dapat nak sure sebab mungkin ada dia punya penerangan dekat belah depan sana Belakang sana semua ada kubur guys Bukan belakang lah, dia kiblat ke sana So ke depan lah ada kubur. Okey, ini semua pintu-pintu lama Pintu-pintu lama masih dikekalkan. Okey, jom kita keluar ni kejap. Zon tidak berkasut. Ni bahagian tepi dia lah. Tadi aku tengok ada abang tu dia ambil wuduk dekat situ. Ada satu tempat wuduk lagi kat situ. Okey. Jom kita pergi kat luar jap tengok. Ini kasut siapa? Pinjam sekejap Okey. Ini ruangan apa guys Ruangan apa ni? Okey, kubur sampai sana guys Sampai belakang sana pun ada kubur. Depan sini semua ada kubur Ini ruangan apa Tak dapat aku nak pastikan. Apakah ianya makam diraja Boleh kita cuba tengok. Okey, betul. Makam diraja. Ini makam diraja guys Ada batu nisan besar kat situ pun ada. So di sinilah destinasi kita yang terakhir di bumi. Selepas kita hidup, kita akan meninggalkan bumi, dunia ni. Kita akan meninggal dunia So di sinilah bersemadi kita. So ini makam diraja guys Aku memang dah agak tadi dah. Ini adalah makam diraja. Subhanallah. Okey. Ini semua bentuk-bentuk lama guys rekaan bentuk yang lama. Oh, dia sampai sana pintu dia besar juga masjid ni. Jom kita masuk balik guys. Okey, sini ada pintu ukiran Pintu ni tak tahu berusia berapa tahun tapi nampak gaya macam baru lah. Kita melangkah ke pintu ni, nampak reka bentuk lama yang ada macam jaring kat sini. Ada jaring Okey, langkah bendul, hati-hati. Ini ruangan muslimah guys, perempuan. So ruangan muslimah tu memang tertutup lah Okey, kita try pergi keluar. Aku nak pergi ke pintu besar tadi tu ikut mana Okey, kereta aku park dekat situ tadi. Sebelah sana apa tu pintu tadi tu. Slipper aku dekat belakang sana pula tadi. Okey, tak apalah guys. Setakat itu sajalah kot review
aku berkenaan Masjid Abidin, masjid lama di Kuala Terengganu ini. Mereka bentuk yang menarik di Masjid Abidin. Pembangunan Kompleks Islam Masjid Abidin. Untuk makluman para jemaah sekalian, Masjid Abidin sedang dalam rangka untuk mengadakan naik taraf kepada masjid ini dari segi beberapa fasiliti seperti pentukaran kapet, baik pulih sistem air dingin, pendawaian semula sistem elektrik, baik pulih kawasan dataran masjid, pembinaan tandas lelaki baru, pembinaan bilik pengurusan jenazah, baik pulih kawasan parkir kenderaan dan kemudahan-kemudahan lain yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. So sumbangan amatlah dialu-alukan di masjid ini. So korang boleh letak boleh scan lah kat sini untuk menderma di Masjid Abidin Kuala Terengganu. Jadi jumlah yang diperlukan ringgit Malaysia sebanyak 5 juta. Sumbangan atas talian yang ni Bank Muamalat. Okey. Ini bukan scam ini betul-betul aku berada di masjid lah. Okey. Korang masuk direct untuk Masjid Abidin Kuala Terengganu. So kalau nak derma melalui scan pun dekat sini ada satu scan dia. Aku boleh ambil korang scan dia. Korang boleh screenshot scan ni untuk menderma di Masjid Abidin Kuala Terengganu. Ni bukan scam ni betul-betul aku berada di Masjid Abidin lah. Okay guys, jadi aku rasa itu sajalah kot aku punya review di Masjid Abidin Kuala Terengganu ni. Jadi kalau korang nak menderma, korang boleh scan QR code yang aku ambil tadi. Okay guys, sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. See you on my next video. Alright, Zas.